Golongan agama ni British paling takut. Macam mana saya boleh tahu benda macam ni? Kita sebenarnya ada rekod. Rekod-rekod kolonial perisikan British. Rekod perisikan Special Branch. Dia ada tahun 1946, 1948. Dalam rekod tersebut, British cerita kan apa yang dia maksudkan sebagai komunis. Komunis itu adalah kelompok agama. Sebab tu ada keluar istilah Islam tu kiri. Kerana British telah takrifkan Islam itu sebagai kiri. Dia sebenarnya salah. Walaupun itu pandangan daripada pakar yang hebat, Profesor Koh Keng Kim, kita tak perlu bergantung pun. Kerana dia melihat dari perspektif dia, orientasi pendidikan dia macam tu. Kita orang Islam ni, yang mungkin faham dari sudut konteks agama, kita tahu Islam ni bukan agama yang hanya kiri kanan, bergerak dari sudut agama tu saja. Cerita tentang semaya pergi menunaikan haji, zakat, bukan macam itu dari konteks barat dia fikir agama itu macam tu je lah. Sebenarnya Islam itu lebih syumur kan, melibatkan orang kata the way of life, cara hidup, bahawa bila kita dijajah mesti ada perjuangan jihad itu mesti muncul secara automatik, kerana suatu agama memang macam tu. Dan mereka ini, cita-cita kelompok agama ni, dia tak sama dengan kiri. Kerana kita tengok hala tuju mereka ni yang menyebabkan British Darat adalah menubuhkan negara Islam. Hizbul Muslimin ni cita-cita nak bertubuh negara Islam. Isytihar je itu terus British tangkap. Dan mereka ini bukan pertubuhan yang sah. Dia tak sah. Dia apply. Tetapi tidak disah oleh British. Berbanding dengan komunis. Komunis pertubuhan yang sah. British sah kan. Masa isytihar darurat, British tak haram pun komunis boleh pergi mesyuarat. Sebulan kemudian diharamkan. Nak bandingkan betapa takutnya British ini dengan gerakan agama berbanding dengan gerakan komunis.